kurus dan dia pun ada gastrik. Ada orang nasihat makan cuka apple. Dimakannya cuka apple tu, saya buat scoop malah, dia ada candida dalam esophagus. Sakit. Sakit. Ada kulat dalam esophagus dan perut. Dalam perut. Betul. Sebab rajinnya, khusyuknya dia pergi makan cuka apple ni tadi. Kenapa cuka apple boleh menyebabkan fungus, doktor? Sekali lagi korang masih berada di You Sihat Podcast, satu-satunya podcast yang membincangkan isu-isu kesihatan dengan pelbagai stakeholders dalam bidang kesihatan lah. Daripada lawyer, doktor, pesakit, macam-macam lagi lah tetamu kita. So tetamu kita pada hari ini, beliau dah pernah bersama kita sebelum ini memberikan banyak nasihat dan maklumat tentang kesihatan usus. Hari ni sebab saya dengar ramai orang Malaysia ni ada gastrik katanya. Jadi saya jemputlah doktor ni lagi sekali, Dr. Ruhi Fadzliana. Betul tak, doktor? Betul. Pakar kolorektal di Columbia Asia Hospital Ceras. Apa khabar doktor hari ni? Khabar baik Mala, apa khabar? Sihat. Okay. First of all doktor, apa maksud perkataan gastrik? Saya ada gastrik. Apa maksudnya? Bila pesakit berdatang dengan saya, dia akan cakap saya ada gastrik. So I will stop them there. Saya akan tanya sakit di bahagian mana. Alright. Sebenarnya pada seorang doktor tu, bila kita labelkan seorang pesakit tu ada gastrik, maksudnya apa? Mereka ni ada sakit di bahagian ulu hati ya. Sama ada sakit tu dia akan naik ke bahagian dada, dan kadang-kadang ada setengah pesakit dia boleh pergi ke bahagian belakang di antara dua tulang belikat ya. Tidak semua sebenarnya sakit di ulu hati itu adalah gastrik malah. Right. Ada sebenarnya sakit di ulu hati ni boleh juga disebabkan oleh heart attack. Serangan jantung. Serangan jantung, betul. Kena berhati-hati ya. So apabila anda mempunyai sakit di ulu hati dan kononnya pernah ada gastrik sebelum ni, janganlah pergi ke farmasi beli ubat gastrik. Tidak. Alright. Okey, pergilah jumpa dengan doktor, periksa, confirmkan betul ke gastrik ya. Dan masa yang sama, sakit di ulu hati ni juga boleh disebabkan oleh reflux, boleh juga disebabkan oleh batu di pundu hempedu. So ada banyak sebenarnya asbab sakit di ulu hati ni. Ya? Okay. Jangan kita lamsamkan semua sakit ni adalah gastrik. Tadi doktor kata ada yang gastritis which is gastrik, ada yang reflux. Betul. Jadi reflux tu kita tahulah sebenarnya GERD lah. Doktor masukkan GERD. Reflux. Jadi apa nama penuh GERD? Apa beza gastrik dengan GERD? GERD ni stands for Gastroesophageal Reflux Disease di mana asid di dalam perut tu tadi dia akan naik ke bahagian kita panggil lower esophageal sphincter dan menyebabkan hakisan. Dan hakisan ni kita panggil esophagitis. Secara kita panggil, kalau bahagian medikal kita panggil pathophysiology maksudnya bagaimana penyakit ni boleh terjadi. Kebanyakan pesakit dia ada sama ada asid berlebihan di dalam perut tadi, ataupun yang keduanya dia ada hypersenia. Hypersenia ni adalah sambungan di antara perut dan juga saluran makan yang kita panggil esophagus. Tempat yang sambung tu kita panggil hiatus. Tempat ni dia longgar. Di lower esophageal sphincter tu dia longgar. Bila longgar, kalau kita bayangkan makan masuk dalam kita punya saluran makan dan patutnya masuk ke perut dan benda ni akan tutup Tapi apa terjadi kepada pasien-pasien yang ada hypersenia ni, yang boleh ada reflux atau GERD ni tadi, bila dia makan, asid ni dan makanan ni boleh naik ke bahagian dada. So pesakit ni semua pentingnya untuk kita buat scope ni, untuk kita tengok severity hypersenia ni tadi. Bukan saja nak tengok GERD saja. Selain daripada tu kita boleh check sama dia punya hypersenia. Sebab rawatan untuk hypersenia bukan sahaja rawatan perubatan, ada setengah pesakit dia juga memerlukan pembedahan. So macam mana pasien tu boleh tahu saya ni gastritis ke, saya ni GERD ke? Sebab saya nak kongsikan ni doktor. Saya dah jumpa seorang ni, dia kata dia ada gastrik. Jadi saya kata dah berapa lama ada gastrik kan? Sejak bila ada gastrik? Oh, waktu saya umur 12 tahun, saya pergi jumpa seorang doktor ni. Doktor tu tekan-tekan perut saya. Dia kata dia gastrik. Waktu tu saya pengsan, saya muntah-muntah, saya ada demam. Jadi doktor kata saya gastrik. Jadi sampai sekarang lah saya memang jaga pemakanan saya. Jadi bila saya tanya sekarang umur dah berapa encik? Dah 42 tahun. Jadi 30 tahun lah dia hidup dengan pegangkan kata-kata daripada doktor kat klinik tu sekali dalam hidup dia pada umur 12 tahun. Mengatakan dia ada gastrik. Jadi macam mana sebenarnya seseorang tu boleh betul-betul confirmkan dia ada gastrik? Adakah gastrik ni satu keadaan yang kekal? Sebenarnya apa confirmatory test dan sebagainya, boleh tak doktor terangkan? Okay, terima kasih Mala. Sebenarnya Mala bukan orang pertama yang mengalami jumpa pesakit yang sebegini. Dalam seharian saya handle pesakit yang memang ramai. Kebanyakan masanya akan kata, oh dulu memang jumpa doktor dia gastrik, dia berpegang pada diagnosis tu. Saya ni ada gastrik selama-lamanya lah gastrik. Berabad-abad Berabad-abad, betul.
Tapi tidak ya. So macam mana kita nak confirmkan diagnosis gastrik ni? Cara pertama ialah saya sebagai seorang doktor, saya akan ambil kita panggil sejarah pesakit. Okay. Sejarah pesakit dengan teliti. So apa maksud teliti? Maksudnya saya akan tanya sakit itu bahagian mana? Apakah yang menyebabkan sakit ni? Boleh ceritakan tak sakit ni sifat dia macam mana? Dan adakah sakit ni akan merebak ke bahagian lain di dalam badan? Adakah sakit ni ada kaitan dengan membuang air besar? Adakah sakit ni pada masa yang sama kadang-kadang menyebabkan anda muntah ke, demam ke? So bila doktor bertanyakan sejarah pesakit, itu adalah doktor yang baik sebenarnya. Sebab diagnosis starts from history taking. Bila kita bercakap dengan pesakit, kita boleh mendapatkan lagi banyak sejarah. Daripada situ kita boleh dapat tahu adakah betul-betul gastrik ataupun tidak. Selepas tu bila kita periksa pesakit dan baru kita periksa tengok bahagian kesakitan dia tu korespon tak dengan tempat yang kita kononnya dia kata gastrik tu tadi ya. Alright. Okey. Seperti yang saya highlight kan masa awal tadi kan, malah saya cakap pasal bila sakit di ulu hati ni boleh juga disebabkan oleh sakit jantung ya. Boleh juga disebabkan oleh reflux tu tadi ataupun batu di pundi empedu. Alright. Selain daripada tu, kanser di bahagian kita panggil saluran empedu tu sendiri boleh juga mendatangkan sakit di bahagian ulu hati ya. Cholangiocarcinoma. Cholangiocarcinoma betul. Dan juga saya ada patient datang kat saya sedih sebenarnya. Saya teringat dengan pesakit ni. Dia datang pergi ke klinik dan doktor diagnose dia gastrik ya. Datang bila saya perhatikan historinya terlampau tidak tipikal. Kerana apa? Sakitnya sudah berbulan-bulan. Maka ubat gastrik pun tak ada rasa kebah langsung. Alright. Ada turun berat badan yang mendadak. Selera makan tidak ada. Masa yang sama bila makan dan mudah untuk muntah. Okay. Bila saya meletakkan tangan saya di atas pesakit ni tadi, saya dapat rasa satu benda macam ada ketumbuhan Alright. di bahagian perut pesakit tu sendiri. Ada dua pesakit sebenarnya yang saya jumpa sebegini. Satu tu anak dia adalah staff nurse. Satu lagi tu dia punya anak dia ada yang kerja hospital. Dan bila saya periksa dia, kata ini bukan. Bukan gastrik. Bukan gastrik. Daripada pemeriksaan saya dah tahu dah. Ini bukan Dengar gastrik. cerita tekan dah tahu dah. Betul, saya dah tahu dah. Dan cuma untuk mengkonfirmkan, so saya cakap dengan pesakit ni kita kena buat dua benda. Satu saya akan buat scope tadi. Yang keduanya kita buat CT scan. Dan confirm pesakit ni, yang pertama tadi yang pesakit saya kongsikan yang tak ada selera makan apa semua tu, ada kanser. Kanser apa? Kanser head of pancreas ataupun kanser di bahagian pancreas, kepala pancreas itu sendiri. Dan malangnya kanser ni sudah merebak. Ya, betul. So berhati-hati bila kita beritahu pesakit yang dah stage yang lambat lah. Betul, dah stage yang lambat. Tahu so tidak semua pesakit yang sakit di ulu hati tu adalah gastrik. Pesakit yang kedua pula yang saya scope tadi, yang ni kebetulan dia ada Helicobacter pylori whereby Helicobacter pylori ni sebenarnya adalah terangkan, bakteria. Doktor. Apa itu Helicobacter pylori? Helicobacter pylori ni adalah sejenis bakteria yang boleh didapati daripada makanan yang tidak preparekan secara fully cook. Contohnya sama ada kita makan sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang tidak dibersihkan dengan sempurna. Okay. Benda tu boleh ada dalam makanan bila kita makan. Dan kesan Helicobacter pylori ni dia akan menyebabkan gastrik tu tadi menyebabkan lebihnya asid di dalam perut. Dan Helicobacter pylori telah dibuktikan boleh menjadikan pesakit mendapat kanser perut. Bila seorang pesakit tu ada Helicobacter pylori, kita kena pastikan Helicobacter pylori ni hilang daripada perut. Kerana apa? Kerana kanser perut yang disebabkan oleh Helicobacter pylori ni tadi, dia tidak menyebabkan kanser yang very typical malah. Kanser yang very typical ialah kanser yang mungkin datang dengan ketumbuhan, di mana kita boleh buang hanya sebahagian saja mungkin daripada bahagian perut tu tadi sudah memadai. Tapi tidak. Helicobacter pylori ni bila dia akan attack keseluruhan perut. Alright. Bila kita scope, kita akan nampak satu karakteristik kita panggil Linitis plastica. Apa maksudnya? Plastik. Bila kita masukkan scope tu, bila kita kembangkan perut pesakit melalui scope ni, perut dia tak boleh kembang. Dia macam keras. Sebab apa? Sel-sel bakteria yang Helicobacter ni duduk di submucosal level. Kita punya perut ada 3 layer. Kita panggil mucosa which is very superficial paling awal. Atas. Submucosal layer kedua paling bawah. Dan baru dia muscular layer tu tadi. So Helicobacter pylori ni dia duduk kat submucosa. Di tengah-tengah. Bila duduk kat tengah-tengah, bila saya masukkan scope saya nampak cantik luar je perut tu. Luar tu cantik saja kan. Tapi sebenarnya dia ada duduk di dalam. Duduk di dalam, dia mendatangkan kanser kita panggil Linitis plastica tadi. Dan kebanyakan pesakit dia tak ada simptom-simptom yang lain very typical untuk gastric cancer. Contohnya dia ada muntah berdarah apa semua tu kan, yang tu tak ada. Dia akan hanya cakap
dia gastrik dah lama. Okay, so berhati-hati. Bila anda gastrik, so-called gastrik anda lama, check for Helicobacter pylori ni. Kita kena eradicate, kita kena bunuh kuman ni tadi. Sebab selagi kuman ni ada, dia boleh mendatangkan risiko kanser perut tadi tu. Okay. So berbalik kepada pesakit saya yang kedua tadi malah. Saya ada 2 pesakit kan. Pesakit yang kedua tu bila saya periksa buat CT scan, itu ada kanser buah pinggang. Oh my god. Sakit ulu hati. Sakit ulu hati, Kanser ada buah kanser buah pinggang. Bila saya pegang pesakit tu, ada mass. Memang ada apa? Kita boleh rasa benda yang keras ya. Right. Bahagian keras dekat bahagian perut tu. Dan buat CT scan confirm. Ada kanser. Actually dia space effect lah doktor, sebab buah pinggang dia besar, so dia macam tolak. Dia press kot, kan, compression effect kan. So kesimpulan ni saya nak bagi tahu kepada semua pendengar, marilah periksalah kan kesihatan tu kan. So gastrik berapa lama je boleh tahan makan ubat dan berjumpa dengan maybe doktor di klinik dan sebagainya tu, berapa lama durasi yang okey, sihat, selamat? Okey, pada saya bila anda rasa sokok anda ni gastrik, jangan terlampau cepat ke farmasi untuk ambil ubat gastrik. Right, tu yang pertama. Okey, jangan amalkan itu. Walaupun saya tahu banyak over the counter medication kan. Okey, apa yang patut anda lakukan adalah berjumpa dengan doktor. Confirmkan the diagnosis. Kalau doktor kata, okey, betul anda ada gastrik dan sepatutnya gastrik ni, bila kita bagi ubat, dia akan pulih. Settle. Bukan saja ubat lifestyle changes itu is very important smoking, vaping, ini semua risiko untuk mendapat gastrik tu tadi So kalau you dah buat lifestyle changes, you dah makan ubat, by right I would give downtime of 2 weeks lah. Akan absolutely symptom akan tak ada. Kalau tak hilang juga, kena buat scope. Okay, we need to further check. What is it exactly cause your so-called gastrik tu tadi? So kalau saya boleh rumuskan, seseorang itu, rakyat Malaysia kalau korang pernah diberitahu gastrik oleh seorang doktor dan diberi ubat, sepatutnya lebih kurang plus minus 2 minggu gastrik tu dah baik, dah settle, kamu sepatutnya dah boleh kembali kepada rutin normal. Maksudnya kamu tidak akan bawa label saya ada gastrik tu untuk durasi melebihi 2 minggu. Betul. 2 minggu tu cukup. Kalau lebih daripada 2 minggu cakap, saya pernah ada gastrik, saya dah sembuh gastrik. Boleh. Tak boleh cakap saya ada gastrik. Tak boleh. Tak betul sepatutnya ya. Betul. Tapi kalau saya nak discountkan sikit up to 2 to 4 weeks tu, saya rasa rakyat Malaysia ni boleh lagi lah kan. Janganlah, saya tak nak discount lah mana. Sebab ada pesakit lagi satu saya kongsikan. Kononnya gastrik 2 minggu. Bila periksa kat saya, rupanya appendix pecah pula malah. Ya, sebab apa? Appendix pecah, sakit asalnya memang akan rasa ala-ala gastrik. Betul. Tapi bila kita periksa, appendix pecah pula. So kesimpulannya 2 minggu tak ada diskaun. 2 minggu makan ubat tak sihat, jumpa doktor pakar. Sebenarnya saya nak tanya next, kenapa sekarang ni makin ramai rakyat Malaysia kena gastrik, makin ramai rakyat Malaysia kena GERD. Tapi sebelum saya minta Dr. Ruhi jawab, tanggapan saya kenapa makin ramai yang ada gastrik dan GERD, sebab bila mereka diberitahu sekali gastrik tu ketika pernah kena keracunan makanan ataupun tengah stres waktu tu, ataupun tengah ada waktu tu pemakanan tak sesuai kan, dia boleh kena acute episode waktu tu kena gastrik. Jadi bila diberitahu sekali, dia orang ni bawa label mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad. Jadinya secara akumulasinya ramailah nampak macam yang ada gastrik. Jadi you all kena faham yang gastrik tu at that time, setengah orang je dia memang ada long term follow up dengan doktor pakar macam Dr. Ruhi ni, dia memang ada hypoacidity gastritis ataupun dan sebagainya. Jadi nak tanya doktor lah, tu tanggapan saya sebagai seorang MO. Bagi Dr. Ruhi, betul ke makin ramai rakyat Malaysia yang kena gastrik, kena GERD? Betul ke makin ramai rakyat Malaysia yang pemakanannya menyebabkan atau pemakanan zaman sekarang menyebabkan masalah perut, gastrik, GERD sebegini? Dan kenapa makin ramai yang kena GERD ni? Saya rasa saya bersetuju dengan Marla sebenarnya. We tend to see more and more patient that basically memang come dengan very severe gastritis. I would basically cakap among the cause, satu is our life right now, which is full of stress, and at the same time vaping yang diberi pengecualian kononnya lebih sihat berbanding dengan merokok tu tadi. Okey, itu adalah salah satu risiko sebenarnya untuk pesakit mendapat gastrik tu tadi Dan makanan-makanan yang berada a lot of kita panggil fast food. Right. Sekarang ni Dan bukan saja itu, gaming
Sekarang kalau kita tengok remaja sekarang, pada awal persekolahan lagi, mereka dah terlampau attached dengan main game. Right. Dia lupa makan. Lupa makan, lepas tu they will just eat whatever is available. Tidur pun dah ke laut, kita panggil. Bukan pun tak tidur ingat. dekat laut. Tidur pun dah tak ingat masa kan. Right. Basically dia punya circadian rhythm tu, kita sebenarnya ada biological clock dalam badan kita kan. Di mana ada beberapa jenis hormon yang akan tinggi dan rendah yang pada specific timing. Mengikut kitaran jam. Betul, mengikut kitaran jam. So bila kita tukarkan kita punya kitaran jam ni tadi, so jadi haywire, of course the acidity in the stomach akan bertambah ya. Dia tu yang menyebabkan kita rasa perut kembung dan habis satu Malaysia dapat penyakit gastrik tu tadi ya. Macam mana nak elakkan benda ni kan? So benda yang pertama ialah kalau anda merokok dan anda vape, berhenti. Berhentilah. Yes, tolonglah berhenti. Tak ada diskaun daripada situ ya. Alright. Selain daripada tu, alkohol juga. Alright. Ya, iaitu pun mendatangkan kemudaratan daripada segi menyebabkan gastrik itu tadi ya. Makanan-makanan fast food, tolong berhenti. Berhenti ke kurang? Kalau paling baik tanya saya berhenti lah kan. Tapi kalau macam sukar, okeylah kita cubalah kurangkan. Fast food ya? Betul, fast food. Sebab it's at your fingertip kan malah kan. Boleh order Grab, Foodpanda macam-macam kan. So it's just easily available. So what you need to choose healthy food because healthy food is at your fingertip as well. Correct. Tapi healthy tu bukan salad yang hijau-hijau. Tidak kan? Mi goreng boleh lagi kan? Boleh. Nasi lemak boleh lagi kan? Berbanding dengan fast food. Berbanding dengan fast food, betul. Alright. Tapi pada masa yang sama, janganlah hari-hari di nasi gorengkan, di mi gorengkan kan. Nasi lemak boleh Boleh. Nasi dengan kari boleh boleh. Okay. But the end of the day, you eat a well-balanced diet and then food sebenarnya kalau you nak tengokkan yang doesn't lead to so-called gastric episodes adalah makanan yang kurang daripada segi lemaknya tadi ya. Dan juga kurang dari segi kepedasan. Zaman sekarang budak-budak suka makan apa? Ramen. Aduhai. Gepuk. Gepuk. Itu semua memang precipitating factor lah kita panggil kan. Merisikokan diri, menyebabkan gastric juice tu banyak dalam perut, dapatlah gastric tu tadi. Okay. So ada juga pesakit-pesakit yang jumpa dengan saya tak ada rush into doing a scope lah kan. Bila go to the history, saya memang kalau patient datang kat saya bercerita pasal gastric ni, saya cerita kat awak. Cerita kat saya, apa awak makan pagi-pagi? Dia akan mula senyum. Senyum kenapa? Tak makan pagi. Tu first meal awak pukul berapa? Pukul 2. Ui. Intermittent fasting tu doktor. Ya, ni lagi satu ni bawa kita kepada apa tu persoalan intermittent fasting. Jadi nak tanya doktor, sihat tak intermittent fasting ni? Dia orang kata boleh sembuh kencing manis, boleh sembuh kolesterol, tak payah makan ubat, intermittent fasting boleh kurus, bagus, serangan jantung, boleh reverse penyakit buah pinggang kalau intermittent fasting. Hebatnya. Apa komen doktor pakar? Pada saya tak ada masalah kalau you nak buat occasionally. Sekali-sekala. Okay. Pada umat Islam sebenarnya, our intermittent fasting tu is Ramadan is intermittent fasting di mana Allah syariatkan 30 hari. Kan? Tapi kalau you nak buat occasionally yang puasa sunat tu boleh. Sebab tu dia kata kadang-kadang Isnin Khamis kan kadang-kadang. Dia dalam pagi tak ada Allah syariatkan 365 hari. So samalah juga kan. Bila tengokkan pada kesihatan manusia kita kan, kita tak perlu nak buat sepanjang 365 hari tu. Occasionally you rasa okay, my body need to reset. Okay, this week I want to do this. It's fine. Okay. Tapi you jangan nak advocate. Mari semua orang kita intermittent fasting hari-hari. Tidak. Tak boleh kan. Tak boleh. Sustainable. It's not sustainable satu. And it's basically changing your circadian rhythm inside your body. Then they will change your acidity, a lot of things inside your body itself. So not to the extent that do it every day. Occasionally, fine. Yeah. Intermittent fasting bukanlah satu solution untuk semua benda lah. Tidak. Dan saya juga berpendapat bahawa intermittent fasting not for everybody. Kalau orang tu bekerja kudrat menggunakan fizikal. In fact kalau pekerjaan macam jururawat ataupun cikgu suruh buat intermittent fasting, tak larat doktor pagi-pagi. Tak boleh kan. Rasa macam mungkin they need that some sugar surge in their body kan to function kan. Yes. So don't penalty yourself lah. If you at all you want to do probably when you are off day ke. Kan. Jangan pada hari bekerja sampai memudaratkan diri sendiri, tidaklah. Right. Okay. So summarizing all this, doktor, gastric, GERD, doktor setuju memang makin ramai rakyat Malaysia yang mempunyai gastric dan GERD. Jadi biasanya kita rakyat Malaysia kan, kita banyak tips-tips untuk rawat sendiri. Jadinya kalau gastrik minum jus delima, kalau GERD maka minum cuka apple, macam-macam lah. Okay, so kalau penyakit seperti gastrik dan juga GERD tidak dirawat secara betul dengan rawatan yang betul pada waktu yang tepat, apa komplikasi jangka panjang doktor? Okay.
Sebab gastrik ataupun GERD ni tadi, salah satu asbab yang boleh menyebabkannya tadi ada Helicobacter pylori ya. So kalau you ada dapat gastrik ataupun GERD disebabkan oleh Helicobacter pylori ni tadi, jangka masa panjang kita takut mendapat stomach cancer lah. Right. Kanser di Kanser bahagian perut. perut tadi. Betul, kanser perut ya. So pada masa yang sama, kalau tidak dirawat pada masa yang tepat, dia juga boleh menyebabkan gastric ulcer ya. Dan basically it will affect your quality of life lah. Alright. So by right, if you get the correct medication untuk gastric ataupun GERD ni, you will get cured within 2 weeks. Alright. Okay, but if you're not cured within 2 weeks, then we need to really investigate, tengok apa asbabnya tadi. So kesimpulan ni, kalau you sakit, jangan beli ubat over the counter tu tadi. Alright. Which is readily available. Come and see the doctor, let them check, have a look at you, let them make the decision. Dan kalau you ada gastrik ni, bukanlah macam tadi Mala cakap sampai umur 52 tahun berpegang teguh kepada diagnosis Ya, daripada 12 tahun tu. 12 tahun tu. Tidak, jangan. You sakit gastrik adalah at that point of time. Right. Bukannya sepanjang-panjang hidup you ada gastrik tu tadi. Makan cuka apple, jangan. Kongsi lagi pengalaman saya, jumpa pesakit, samalah nak kurus. Dan dia pun ada gastrik, ada orang nasihat makan cuka apple. Dimakannya cuka apple tu, saya buat scoop Malah, dia ada candida dalam esophagus. Sakit. Sakit. Ada kulat dalam esophagus dan perut. Dalam perut, betul. Sebab rajinnya, khusyuknya dia pergi makan cuka apple ni tadi. Kenapa cuka apple boleh menyebabkan fungus, doktor? Saya rasa sebab dia suppress acidity kan. Alright. Dia suppress acidity dan dia ingat tadi benda tu akan neutralize apa ni. Kita perlukan acid di dalam perut so that it will balance the makanan, the digestion, everything. So kalau kita suppress, fungus boleh keluar lah. Ni satu lagi saya nak marah. Saya sebenarnya tak suka marah, doktor. Saya orang yang baik. Tapi kadang-kadang saya terjadi marah. Orang nak dia orang nak neutralkan perut tu, sama ada dengan minum air alkali ke, minum cuka apple. Cuka apple ni alkali, doktor. Jadi bila masuk perut dia akan neutral. Korang kena faham, Tuhan dah ciptakan perut tu berasid. Ada sebab kenapa Tuhan jadikan benda tu asid. Yang kau nak pergi lawan dia punya pH tu dah. Kenapa? Berapa pH perut kita, doktor? Acidity. Very acidic. So kita tak payah neutralkan. Tak payah? Biarkan aja. Dia memang kena berasid, betul? Kalau kita neutralkan ataupun jadi alkali, apa jadi? Jangkitan kulat. Boleh dapat jangkitan kulat tu tadi. Tapi bila orang yang dapat gastrik ni tadi, yang boleh menyebabkan perut tu jadi terhakis. Tu yang kita bagikan ubat, kita panggil proton pump inhibitor kan, untuk inhibit a bit of the acid, untuk curekan the acidity inside the stomach tu tadi. So gastrik ni ada, saya rumuskan sikit doktor. Gastrik ni ada banyak jenis, bukan satu jenis. Macam doktor kata tadi, hypoacidity, ada yang ada ulcer, ada yang sekali couple dengan longgarnya di saluran pemakanan, hiatus hernia yang doktor sebut, dan sebagainya. Dan ada banyak punca dan ada banyak komplikasi. Jadi kalau sekali kita tahu kita ada gastrik umur 8 tahun ke, 12 tahun ke, 20 tahun ke, tidaklah bermaksud sepanjang hayat orang tu ada gastrik. Sepatutnya gastrik ni dalam masa 2 minggu dah kena sembuh dan anda menjadi orang yang dulu saya pernah ada gastrik, bukannya hidup dengan gastrik. Jadi sebagai seorang doktor MO lah kan, Dr. Ruhi, saya berpegang kepada, jangan label diri anda sebagai saya ada gastrik selagi kamu tak pernah jumpa seorang surgeon. Doktor setuju tak? Betul, saya setuju dengan Mala. Saya ingin kongsikan lagi satu kisah sebab kisah ni memang mencuit hati saya. Patient ni datang, gastrik dah 5-6 tahun kononnya. Dah ambil jumpa multiple doctors apa semua. Bila saya buat scope tu, okeylah, adalah gastriknya. Tapi pada masa yang sama, saya punya gut feeling mengatakan this is a very atypical, saya panggil chest pain. Saya refer pada cardiologist. Mereka buat CT cardiac bukan posterior MI, 4 vessel disease. Left main stem Malah. Left main stem. What is it left main stem? Left main stem ni pada audience kita ada banyak blood vessel dekat dalam kita punya jantung. Left main stem ni adalah pembuluh darah yang utama yang membekalkan darah kepada jantung kita. It was blocked. Patient tu memang kena directly go CABG. Tak boleh dah nak selamat dengan stenting. Oh my god. Yes. So tolonglah. Kalau ada gastrik 2 minggu tak sihat, marilah buatlah scope.
Alright. Dengan kata penutup daripada Dr. Ruhi Fazliana, pakar colorectal di Columbia Asia Hospital Ceras, salah satu rare female colorectal surgeon, ya, nasihat beliau, kalau gastrik ataupun terma betulnya gastritis melebihi durasi 2 minggu, Dr. Mala nak bagi diskaun 4 minggu lah, tapi Dr. Ruhi kata 2 minggu, you all dah kena berjumpa dengan doktor pakar, masukkan kamera di dalam salur pemakanan, tengok di dalam perut ada darah ke, ada ulcer ke, ada bakteria ke, ada kuman ke, ada kanser ke. Dah confirmkan, barulah boleh continue label sama ada anda gastrik ataupun ulcer ataupun sebenarnya sihat. Jadi sebab Dr. Ruhi bersetuju dengan saya masih nak repeat, jika anda tidak pernah berjumpa dengan doktor pakar bedah am ataupun general surgeon dan tidak pernah buat skop, jangan label diri anda sebagai gastrik ataupun GERD. Alright, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ruhi kerana bersama dengan kita dan mengongsikan begitu banyak kisah-kisah benar untuk awareness dan juga inspiration kepada kita semua. Semoga anda semua jaga kesihatan, sihat-sihat sahaja. Daripada You Sihat Podcast, saya dan Dr. Ruhi mengucapkan bye. Bye.